Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya dalam Alizul Channel. Okay, hari ini saya kedatangan satu packing ataupun paket yang saya order daripada Shopee. Lebih kurang seminggu lepas lah kot. So hari ni dah sampai, ni barang dia. Ni barang untuk LC135V1. Okay, barang ni adalah mono shock untuk motor saya ni. So hari ni saya akan buat unboxing and then saya akan buat video untuk pemasangan ni lah. Okay, jom kita sama-sama tengok. Okay guys, so dekat saya ni gunting dah ada. Jomlah kita terus saja buka packing ni. Ni ya, rupa kotak luaran untuk mono ni. Ni dia punya brand RCB. Okay. Lagi apa dia ada tulis ni? RCB suspension. Ni belas ni pun dia punya lambang RCB. Okay, yang lain tak ada lah. Ni dia punya chop dia. Dia punya chop ni, kalau anda dapat tengok sini, RB Monoshock Y15ZR M2 line. Yellow. Ni color dia, color kuning. Jom kita buka kotak ni. Okey. So apa yang ada dalam kotak ni? Kita dapat dia punya mono warna kuning. Macam yang tulis di dalam kat kotak tu warna kuning. Okey, ni dia punya mono dia. So mono yang ni RCB ni kita boleh adjust. Dia adjustable lah. Ni. Ni dia punya dekat sini kita boleh untuk adjust. Boleh adjust. Okay, kita dapat dia punya mono. Dan kita tengok apa lagi dalam kotak ni. Kita dapat dia punya ada tool dia bagi. Ni besi ni untuk apa saya pun tak pasti lagi dalam ni. Ada 2 batang besi ni. Dan dia punya sharp. Lepas tu dia bagi sebatang Allen key. Okay, dalam ni ada Allen key. Lagi kita dapat apa ada dalam ni? Kita tengok. Kita dapat stiker RCB. Okay. Lepas tu kita dapat ini. Kita dapat warranty card dia. Ada warranty, suspension warranty. Kat sini ada tulis. Lepas tu kita dapat dia punya ini user manual. Dia siap bagi user manual lah. Dalam dia ada, okay, kat sini kalau dapat tengok ni ni dalam dia ada menu yang kat dalam ni. Semua ada lah dalam tu. Okay. Lagi tak ada apa dah. Ni yang untuk ini je span dia, tak ada apa. Okay, kosong. Tak ada kosong. So, itu je yang kita dapat melalui yang kita beli melalui Shopee. Okay, pada saya kira complete dah tu. So, pada yang nak beli dekat Shopee tu, ni lah barang-barang yang akan anda dapat. So sekarang ni, lepas ni saya akan buat video untuk pemasangan. Sampai di sini dulu video saya. Okay. Berjumpa lagi di video akan datang. Okay. Assalamualaikum.